Sepatutnya bila bawa imej Islamik, Aisyah Hijanahon maaf isu, reka sendiri, ayat Al-Quran. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pempengaruh Islamik, Aisyah Hijanah tampil memohon maaf dan mengakui kehilafannya susulan isu buku dakwah terbitannya yang didakwa mengandungi kesalahan potongan ayat Al-Quran. Menerusi perkongsian tulas sebelum ini, kesalahan tersebut didakwa bukan sekadar melibatkan baris atau tanda bacaan. Sebaliknya terdapat potongan ayat yang tidak wujud dalam Al-Quran. Susulan itu, Aisyah menerusi satu kenyataan rasmi memaklumkan bahawa dia mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas perkara berkenaan. Jelasnya, naskah terbabit merupakan hasil penulisan bersama seorang ghostwriter. Namun semakan lebih teliti sepatutnya dilakukan sebelum ia diterbitkan. Apatah lagi apabila melibatkan ayat suci Al-Quran. Sepatutnya dengan membawa imej figura Islamik, Aisyah perlu lebih berhati-hati dalam setiap yang dibawa kepada pembacaan mahupun penggunaan masyarakat, katanya. Terima kasih di atas teguran dan permohonan penambahbaikan daripada pihak Aisyah. Aisyah mengambil iktibar daripada hal ini dan bertindak yang sewajarnya agar kesilapan tersebut boleh diperbaiki dengan baik. Semoga hal ini tidak akan berulang lagi mahupun dari sudut naskah pembacaan, video dan penulisan di media sosial, ujarnya.